Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di Buletin Infra Rakyat edisi Oktober 2025. Saya Syilda Ismail membawa kepada anda sorotan inisiatif dan aktiviti Kementerian Kerja Raya sepanjang bulan Oktober. Sepintas lalu, menarik untuk infra rakyat, KKR terima RM10.692 bilion dalam Belanjawan 2026. Menteri Kerja Raya serah projek menangani isu sekolah berkepadatan tinggi di pelbagai negeri. Juga PLUS dan Yinsen Green Tech lancar hub pengecasan EV bersepadu pertama di Malaysia. Pada 10 Oktober lalu, Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan sebanyak RM10.692 bilion di bawah Belanjawan 2026. Dengan 90% daripada jumlah itu disalurkan kepada perbelanjaan pembangunan sebanyak RM9.607 bilion, manakala 10% lagi digunakan untuk perbelanjaan mengurus sebanyak RM1.085 bilion. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pembahagian itu sejajar dengan peranan KKR sebagai peneraju infrastruktur dan industri pembinaan negara yang bukan sahaja menyenggara fasiliti am namun turut melaksanakan projek bagi kementerian lain. Maklumnya, 3 negeri yang menerima peruntukan tertinggi adalah Sabah sebanyak RM2.228 bilion bagi 33 projek, diikuti Sarawak sebanyak RM1.497 bilion bagi 21 projek dan Kelantan sebanyak RM975 juta bagi 42 projek. Bagi tahun 2026, antara projek berimpak tinggi yang menjadi fokus KKR adalah Lebuh Raya Pan Borneo, projek Pan Borneo Sabah Fasa 1B, Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 1 dan 2, Lingkaran Tengah Utama LTU, Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, lorong tambahan plastik laluan air hitam Kulai dan projek penyuraian trafik plus Sungai Dua Juru. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyempurnakan majlis penyerahan projek menangani isu berkepadatan tinggi di pelbagai negeri dan projek Dewan Serbaguna terbuka berbumbung di SK Bandar Tun Hussein On 2 Selangor. Dalam majlis itu, sebanyak 53 projek siap telah diserahkan yang mengambil masa hanya 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Inisiatif itu juga adalah sebahagian daripada 127 sekolah di 6 negeri yang telah dikenal pasti mempunyai isu berkepadatan tinggi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyempurnakan majlis pecah tanah bagi pembinaan hub pengecasan kenderaan elektrik EV bersepadu pertama di Malaysia di RNR Seremban Arah Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan yang melibatkan kerjasama antara PLUS Malaysia Berhad dan Yinsen Green Tech. Dilengkapi 20 poin pengecasan pantas, hub itu membolehkan pengguna EV mengecas kenderaan dalam masa 20 ke 30 minit selain disokong oleh infrastruktur solar yang mencerminkan komitmen kerajaan terhadap tenaga hijau dan mobiliti rendah karbon. Ia dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2027. Pada 25 Oktober lalu, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan menyempurnakan Convention Youth Arena Malaysia CIDB-CIOB ke-11 bagi tahun ini di Pusat Konvensyen CIDB, Kuala Lumpur. Acara kemuncak Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW dan Build Expo 2025 itu adalah usaha berterusan membangunkan bakat masa depan dalam sektor pembinaan negara. Dalam ucapannya, Timbalan Menteri itu menggesa pelajar dan pendidik untuk mengadaptasi teknologi digital serta meneroka pendekatan baharu dalam dunia pembinaan melalui kepimpinan, inovasi dan kolaborasi, khususnya dengan generasi profesional pembinaan. Berikut adalah kompilasi sesi turun padang Turpa oleh tenaga kerja Kementerian Kerja Raya sepanjang bulan Oktober. Saksikan.
Sekian sahaja dari kami di Buletin Infra Rakyat. Walaupun mendekati penghujung tahun, ahli tertinggi KKR masih komited membentuk budaya turun padang yang mencerminkan dedikasi kementerian bagi memastikan infrastruktur awam sentiasa berada dalam keadaan baik, selamat dan berfungsi untuk rakyat. Kita jumpa lagi.